Bukan pasal kita tadi lama ni. Ingat kedai Khusus. makan ikan bakar tu best lah. Ish, best juga tu. Ha, nak try? Kejap. Bisa masuk. Apa ni tengok? Besar. Lulusan kau faham? Apa ni? Aku cakap lah minta send QR. Kau tak nak hemat dulu ke betul ke tak? Dia besar kot. Takkan lagu besar RM1 kat cikgu. Korang kena freeze. Betul ke? Kita tengok je lah nanti. Jomlah, lambat dah ni. Okeylah, jom. Mungkin dah tutup ni. Masuk. Makan besar malam ni. Perempuan, kakak ni banyak lah orang kena scam. Ya betul, kebanyakan yang cikgu betul lah kena hati-hati macam ni. Apa yang orang minta minta ini perempuan pun ada. Takkanlah saya sikit letak security. Betul ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tengok dulu lah Puan. Okey. Puan. Ya cikgu, ada apa? Puan. Dapat tak tadi? Saya transfer RM500. Transfer apa? Tak ada Puan. Masa bila saya hantar mesej kat awak? Cuba awak cek balik. Saya tak minta tolong apa-apa pun. Saudara. Kalau dah jadi macam tu, apa perlu kita buat? So, kita tengok infografik yang telah disediakan.